Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sihat, ceria belaka. And today's video we're going to do something yang very interesting for me lah. I rasa dia agak menarik, which is kita nak buat vision board 2025. Saya tahu akan ada orang komen macam bapak lambat gila Fikri. Macam kau ni betul. Okay, tapi hear me out The reason why video ni keluar pada bulan 3 bukan bulan 1 hari tu, bukan awal tahun hari tu, sebabnya benda ni agak overwhelmed lah for some reason. I want to hear myself a lot. I want to muhasabah. Saya nak betul-betul target. Saya nak try buat dulu. And Alhamdulillah sepanjang 3 bulan ni, InsyaAllah saya dah jumpa apa yang diri saya nak. And saya dah buat dah pun. Maksudnya azam tu dah in the progress. Faham tak? Dia bukan sekadar janji manis konten saja nak tunjuk kat orang, tidak. Okay, I already done a part of it, insyaAllah, dan akan terus berkekalan sehingga akhir 2025 lah. Amin. So this is my vision board. Jeng. Ingat tak? Kan tadi saya awal-awal bagi tahu saya dah buat my azam. I already done a part of it. So yeah, this is the picture. This is the living proof that I already tried to do what I want to achieve. Gambar yang saya letak dekat sini semuanya gambar yang progress, gambar yang saya dah pernah buat dah. Itu yang buatkan dia special. So that Fikri in future, bila dia tengok ni, dia tengok benda yang dia dah pernah start. Dia memang dah pernah buat. Bagus kan aku bagus kan. Okay. So yeah, saya tak nak macam like going into details sebab malu lah. But basically this is me in gym. Azam tahun ni adalah untuk mendapatkan badan yang cantik. Takut gila. Astaghfirullahaladzim. Ramadan. Dan yang sihat, ya, itu lebih syariah compliant. Latest, if I'm not mistaken, berat badan saya telah turun 8 kilo. Alhamdulillah. Daripada sekian ke sekian. Turun 8 kilo lah. Apa yang saya buat, saya banyakkan brisk walk, saya jaga pemakanan, saya kurangkan kalori intake, dan saya banyakkan angkat berat, lifting weight, so that kita kurang lemak dan tambah otot. Macam tu lah. Saya nak explain lebih-lebih pun saya rasa saya malu saya tak sesuai. If you can see. Kau tengok ni nampak tak? Ya Allah, semua macam bodoh. Astaghfirullahaladzim. Tapi ya, I suka lah sebab aku rasa macam sebelum ni tak ada bentuk sekarang ni dia macam ada lekuk, if you guys perasan, and dia macam bergerak. Lepas tu ada gambar kereta. Saya nak tahun ni lebih banyak bawa kereta. Tak adalah tahun ni lebih banyak bawa kereta. Boleh kata macam tu lah. Bila ada rezeki, kalau Tuhan bagi saya ada pengangkutan saya sendiri, doesn't matter lah motor ke kereta ke, saya harap saya bersedia lah betul-betul nak pegang amanah, ada harta sebanyak dan sebesar itu. But then ini semua nafsu. Tiba tak adalah nafsu macam ni it's something yang you rasa you perlukan, tapi at the end of the day kan ada ayat Al-Quran. Tazkirah Ramadan kan ada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi ia buruk bagimu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahui. So saya classifiedkan dreams to have cars, to have transportation ni as something yang I follow the flow. Azam saya adalah saya akan banyak drive je, polish my driving skills sampailah satu hari saya ada rezeki. Bila saya dapat sesuatu kereta tu, saya betul-betul layak, deserve for that car. Saya tahu macam mana nak jaga, saya tahu dia punya macam mana nak service, ada macam tu lah, sort of. Okay, so yeah, kereta dan gym dan next, kalau korang perasan, ini gambar saya tengah study. Ini gambar waktu saya exam tempoh hari. Ini gambar saya study lagi bawah ni. Sebab study untuk 2025 is my one of those top priority lah. Tahun 2025 saya nak upgrade lah. Saya nak cabar diri saya supaya saya capai pointer yang lebih tinggi. Saya dalam arti kata lain, saya tak nak senang berpuas hati lah. Kalau boleh saya nak memang tahun 2025 ni saya lebih agresif in terms of study. Doakan saya berikan fokus dan diberikan kejayaan khususnya dalam pelajaran. Amin ya rabbal alamin. And ini gambar travel log
Kohlipe pun ada dalam YouTube video, tolong tengok, pergi tengok. Travelog saya sangat best. Video 2025 saya rasa sangat seronok lah, sangat best sebenarnya. So this year I hope that I able to use my time and money yang saya ada, duit, peluang yang saya ada untuk saya pergi banyak travel. Saya sangat-sangat nak travel. Kohlipe sangat seronok. It's a very good beginning for me. I hope saya ada lebih banyak peluang dan duit lebih banyak duit, amin, untuk pergi travel sepanjang tahun 2025 ni. Dekat luar negara, dalam negara pun ya Allah okey je sebenarnya, tak kisah pun. Ni my families, ni still Kohlipe tapi this is like my families. So yeah, families in the center of the vision board. Moga saya menjaga family saya menjaga kawan-kawan saya. Dan seterusnya ni masjid. Masjid ni pun actually masjid ni waktu bulan Ramadan baru-baru ni saya keluar dengan one of my good friends juga. Saya letak gambar ni maksudnya untuk macam have a good memories with my friends. Tak kisahlah pergi travel, pergi masjid je ke ataupun hangout macam ni pun dekat-dekat ni pun is already good lah. And last but not least, ini like inspo outfit. I want to challenge myself. Saya nak put effort sikit in terms of my appearance. Semua dah muda-muda dah pakai makeup, muda-muda dah tahu macam mana nak matchkan colour combination yang ada. So I think I have to step up the game jugalah. Tak naklah nampak saya ni macam ketinggalan zaman juga. I want to enjoy my youth lah, insyaAllah. That is why jen 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 perkenalkan kawan baru saya. Dan bisik. sorry Cak, saya perkenalkan, ini dia New Balance 574. There is a story behind this. Ada sebuah cerita menarik di sebalik kisah ini. Ada satu hari tu saya pergi ke JD, outlet JD dekat My Town saja pergi tengok, and then I jumpa satu kasut yang agak lawa, New Balance 9060. Ni gambar dia, dan dia tengah diskaun RM500. Kasut tu asalnya harga RM700, diskaun RM500. Lepas tu I tak kat gambar, I post dekat status with no captions. Okay, tak ada captions. Tak kat gambar je, serius, tak ada captions, post kat status. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah bernama Zulhanif, nama panjang dia sikit, saya panggil dia Anip. And dia reply status tu, dia cakap, kau nak ke? Kalau nak cakap nak. Dia tiba-tiba Anip ni very like random tau. Aku at that time bukanlah nak gedik-gedik pun, it's just that benda tu sangat random. Aku macam terpinga-pinga lah. Okay, after several argument aku macam nak Lepas tu dia tanya, kenapa tak beli? Lepas aku cakap tak beli sebab tak cukup duit, 500, mana ada duit time tu. Lepas tu dia kata, tak cukup berapa lagi? Macam ni aku tak berharap. Tapi bila dia tanya kenapa tak beli, kenapa tak cukup, apa semua ni, aku macam kenapa dia tanya lebih-lebih, faham tak? Mesti ada something. Aku macam jujur je, aku cakap kat ni aku tak cukup dalam 50%, which is 250 lah. Then Anik pun kata, belilah, nanti aku top up. Ya Allah, sumpah dia cakap macam tu. Dia tak adalah cakap macam tu sebab dia type WhatsApp, tak adalah suaranya, tapi aku lakonkan balik. Beli lah, aku top up aja. Ya Allah, waktu tu saya dalam bilik saya tengah duduk dengan mak saya. Melompat-lompat sumpah. Mak aku tengok macam pahal dia. Saya lompat-lompat gila dalam bilik. I was screaming, Anip nak belanja, Anip nak belanja. And like the whole conversation just like that. Ni dah TMI lah, too much information. Kaki saya dia agak besar. Kaki saya dia agak besar. Bahagian depan dia macam sedikit wide fit. Bahagian depan dia, hence it's quite hard for me untuk cari kasut yang sesuai. Even though kasut tu ada your size, tak semestinya dia fit perfectly your kaki.
boleh jadi you akan sakit sebab bentuk kaki semua orang berbeza. So you kena tengok betul-betul. Kalau bentuk kaki you besar, you kena cakap kat salesperson tu, bentuk kaki you besar, so you perlukan kasut yang cutting dia size besar di hadapan ke di belakang ke, up to you lah kan. Belilah New Balance sebab New Balance ada untuk sizing fit besar. So bila saya pergi outlet New Balance, explain untuk kaki yang macam saya, much better untuk pergi 574 dengan 2002R sebenarnya. 960 pun kecil, dia agak fit. 2002R saya try, tetapi 2002R tu berharga RM700. I pergi semua outlet, taklah semua tapi outlet New Balance, outlet JD, 2002R tak pernah ada sale. Setakat yang saya tengok ni, pada duration waktu yang saya survey bulan Ramadan ni, awal bulan Mac ni, tak ada outlet yang offer sales untuk 2002R. Macam memang over budget dah RM700 tu. I beli ni 574. Apa-apa elemen yang you nak, style, dia ada style sikit. You nak comfy, functionality, dia ada functionality sikit. Things like that. Saya target tahun 2026 nanti saya menjadi Fikri Hakim yang lebih baik lah. I don't want like to pressure myself, okay? I also don't want untuk sempitkan saya punya definisi bahagia, definisi menjadi lebih baik tu dengan menyatakan bahawa I have to achieve all of this, okay? Sebab at the end of the day, progress tu yang penting. Selagi mana I tried my very best, I already bergerak ke arah tersebut, maka it's a very good job sebenarnya. Sebab I dah try, I dah berusaha, I dah bergerak, okay? At the end of the day, kalau benda tu tercapai, Alhamdulillah. Itulah macam kira sukses tu complete dah lah. Tapi sebenarnya sukses tu sudah pun berjaya the moment I step out from my comfort zone and the moment I try untuk buat. The very first time I tried to buat untuk capai my dreams tu, for me, itu pun sebenarnya dah menunjukkan saya dah menjadi lebih baik daripada diri saya yang sebelumnya. Okay. So saya harap video ni serba sedikit sebanyak dapat membantu menaikkan semangat anda juga. Saya tak tahu anda nak capai apa. Saya pasti viewers saya, kawan-kawan saya, orang-orang sekeliling saya adalah orang-orang yang majority lah saya nampak adalah orang-orang yang hebat. They have dreams. I bet you also have your own dreams, apa yang you nak capai. So saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Please dream high, okay? Sebab you orang yang talented sebenarnya. Allah jadikan manusia ni sangatlah detail. Allah ceritakan bagaimana manusia ni diciptakan daripada setipis air mani yang hina, kemudian berkembang menjadi daging, kemudian ada tulang sedikit, kemudian ditiupkan roh dan sebagainya sampai menjadi janin. Like all the process. Kalaulah kita ni tak special, buat apa Tuhan nak cerita, betul tak? Tapi Tuhan cerita sebab nak bagi tahu how specialnya kita, betapa kita dicipta dengan teliti, betapa kita ni ada keistimewaan sebenarnya. So don't underestimate yourself. Jangan rasa macam diri awak tak berguna ke apa. Tak. You have something that you can share with the world. You have something within yourself. You tak perlu macam compare yourself dengan orang lain, sebab semua orang ada bakat-bakat yang berbeza, and that's what makes the world complete. Sebab kita perlukan sesuatu, kita ada orang ni. Bila dunia perlukan something, dunia ambil orang ni. And bila dunia perlukan something that only you can offer, the world needs you. And that's when you need to step up. That's when you need to be there. Because at the end of the day, itulah tugas kita untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah dan untuk beribadah kepada Allah. Okay, sangat tazkirah ya hari ni Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillah. Aku harap diri aku in future tengok video ni tak rasa hipokrit ke apa. Okay, semua orang ada baik buruk masing-masing. So hari ni kebaikan Fikri tu nampak macam terselah pula. Okay lah, Alhamdulillah lah, syukurlah. Right, so that's all for today. Thank you so much everyone. See you guys in the next video, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.